Dengan bermodalkan gaji 1,700, korang rasa korang mampu ke nak beli S-Max ni? Jom kita tengok. Motor ni kalau korang ikat 7 tahun dengan muka berjumlah RM2,000, bulanan dia baru RM458. Untuk rotek dan insurans pula, setahun baru RM800. Kalau korang bagi 12 bulan, sebulan akan jadi RM67. Untuk minyak pula, tangki bersaizkan 13 liter ni, kalau sebulan korang isi minyak lebih kurang 100 je. Untuk servis minor pula, setiap 5,000 km, harga dia RM200 je. So kalau korang bagi 3 bulan, sebulan korang kena prepare RM67. Untuk tayar pula, sepasang ni RM500. So bulanan korang kena prepare lebih kurang RM42. Untuk belting pula, harga dia RM250. So sebulan korang kena prepare lebih kurang, cuba teka, berapa? So sebulan korang kena prepare lebih kurang RM21. So lepas kira-kira jumlah kos untuk S-Max ni, lebih kurang RM700 lebih je sebulan. So korang rasa dengan gaji 1,700 korang mampu ke nak pakai? Saya mampu. Gaji saya 1,700. So kalau rasa korang mampu nak pakai motor S-Max ni, korang boleh isi form sekarang. Motor memang ready stock. Lepas tu kita ada free delivery seluruh Semenanjung Malaysia.